Kerja-kerja pembinaan loji rawatan air LRA Pelubang di Kubang Pasu Kedah berjalan lancar. Kini ia telah mencapai 62.46%, lebih cepat daripada yang dijadualkan. Pengarah Eksekutif Kumpulan Bina Darul Aman Berhad BDB Raja Shahrin Raja Osman berkata, kemajuan pembinaan itu 43 hari lebih awal berbanding jadual sebenar, sekaligus meyakinkan pihaknya LRA tersebut mampu disiapkan hujung tahun ini. Menurut Raja Shahrin, struktur LRA itu sudah hampir siap dan hanya menunggu kerja-kerja mekanikal dan elektrikal. Apabila selesai, ia akan dapat tingkatkan lagi tahap kemajuan keseluruhan pembinaan. LRA ini dapat tingkatkan akses bekalan air bagi penduduk di kawasan Kubang Pasu dan Alustar. Beliau ditemui pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan BDB ke-30 di Alustar.